Deep sleep dengan REM sleep, dua-dua ni penting. Tapi kalau salah satu tak cukup, badan korang ni akan rasa penat, emosi dan susah korang nak fokus walaupun tidur dah 8 jam. Tekan button follow dulu supaya dapat banyak belajar lagi berkaitan cara untuk tidur dengan lebih sihat. Like video ni, share juga video ni dekat ahli keluarga korang, dekat ayah, dekat mak korang, dekat adik-beradik dan abang-abang korang. Save juga video ni supaya tak hilang. Jadi deep sleep ni sebenarnya fasa yang paling lena lah dalam tidur korang tu sebenarnya. Dan badan korang ni tengah betul-betul rehat dan repair segala otot yang rosak pada waktu ni. Dan sistem imun korang juga tengah recharge waktu ni. Jadi kalau fasa deep sleep korang ni tak cukup, itulah punca badan korang tu sakit-sakit bila bangun tidur, ataupun korang boleh cepat untuk jatuh sakit. REM sleep ni pula fasa untuk otak korang ni aktif. Contoh, mata kita ni bergerak laju. Masa ni lah otak kita ni nak proses memori, emosi dan bantu pembelajaran. Kalau REM sleep kita ni tak cukup, kita akan jadi mudah lupa, cepat marah dan susah untuk fokus. Jadi deep sleep ni sebenarnya penting untuk badan kita, dan REM sleep ni penting untuk otak dan emosi kita. Dan dua-dua ni kena cukup tau guys. Kalau korang tidur cukup jam, belum tentu lagi cukup fasa tidur sebenarnya. Kalau korang bangun masih lesu ataupun cepat emosi, mungkin sleep cycle korang tu lah yang tak seimbang. Bukannya bermakna korang kena tambah jam tidur, tapi korang kena baiki kualiti tidur tu sendiri. Jadi cuba korang komen dekat bawah, korang pernah tak dah tidur lama tapi bila bangun kenapa masih rasa letih lagi?